Hello kawan-kawan. So hari ini di sebelah saya ada dua kereta. Okey, yang ini adalah Honda HR-V, sebelah ni adalah Perodua Ativa. Okey, so both dua kereta ni dia adalah SUV. Alright. So mereka punya beza memang banyak beza. Satu, harga memang berbeza. Second, jenama lah. Okey, so untuk Honda HR-V ni biasanya orang Malaysia dia sangat suka. Kenapa? Satu, ruang dia sangat besar, and then pemanduan pun selesa. So untuk Honda HR-V ni, kalau korang nak beli, actually boleh cuba buat full loan. Boleh cuba buat full loan juga, itu tengok dari dokumen. Okay, lagi boleh dapat 10 years warranty. Okay, untuk Honda HR-V ni actually dia punya maintenance pun tak tinggi juga, mungkin around 300 boleh settle. Tapi untuk kawan-kawan yang nak lagi budget, dana bulanan yang sangat mahal, boleh cuba yang ni, Perodua Ativa. Okay, so Perodua Ativa ni pun lebih kurang sahaja. Tapi yang Ativa ni dia punya ruang mungkin ada kecil sikit. Kecil sikit, tapi still selesa lah bawa jalan jauh. Lagi engine 1.0 ada turbo. Tapi yang sebelah ni tak silap aku 1.8. So road tax memang ada beza sikit lah. Tapi engine ini lagi power. Ni ada VTEC. Tapi yang ni ada turbo lah. Tapi still okay lah. So far okay. Sebab saya sendiri pun pakai Perodua Ativa. Bagi saya minyak pun kira jimat juga. Honda HR-V pun actually jimat minyak. Tapi kalau you punya kaki berat, mungkin dia makan minyak sikit. Ok, so kawan-kawan, untuk bulanan 2 ni, ok, untuk Ativa ni monthly dia around 600 hingga 700. Ok, depends lah. Kalau you orang ada down payment, lagi better lah. So untuk HR-V ni biasanya dia punya monthly around 800 hingga 900. Ok, kalau you orang ada down payment, dia akan jadi lagi murah. Tapi untuk yang model tahun 2016, mungkin dia akan mahal sikit sebab loan period dia sangat pendek. Kecuali you orang ambil model tahun 2018 ataupun 19. Tapi dia punya harga tinggi sikit. So lebih kurang sahaja actually. Untuk selamat sikit, ready down payment. So dia akan jadi lagi murah. So kawan-kawan, mana satu kereta SUV lagi you orang minat? Komen di bawah bagi tahu saya. Kita jumpa next review.